satu tempat yang cukup hebat. Bazar ikonik Ramadan di Bandar Hilir. Saya pergi review dulu Okey, pergi silakan. Saya pergi review Alright. Terima kasih Datuk. Okey, selamat. Hari ni nak bawa kau pergi bazar ikonik Bandar Hilir Melaka. Meriah tak meriah? Jom ikut aku. Larilah bola laju. Ini bulan siapa boleh menang motor bang? Ini malam macam mana ada lelong. Bazar ikonik Bandar Hilir Melaka. 10 sen. Wah, makin dekat ni. Bang, mari sini bang. Nak ajak abang bergentap. Bang, sama bang. Tak berani? Tak berani bang. Kalau tak berani, kau kena beli dia punya tanjak, dia punya songkok, kena datang kat Mas Taji ni. Jadi apa bang? Saya nak cari untuk skandal saya. Alamak. Boleh lah kak, tolonglah kak. Beli untuk skandal baik ni. Orang. Ini 4 pasang 100 saya bagi. Oh ya ke? Saya bini ada 3 bang. 3. Anak ada 12. Itu macam kalau 12 kali 3 dah 36. Boleh lah bang. Kuih sempit ada, kuih sempit. Dia sempit depan. Memang sempit kuih tu. Sangat sempit bang. Ui, dekat segak ni. Segak-segak baju kalau pakai ni. Bang, saya nak cari baju yang agak-agak macam segak kalau dipakai. Ini 120. Ini bagus tau untuk kesihatan. Kepek-kepek murah kat sini. 10 ke RM15. Tak beli rugi. Singgah kedai abang ni. Ni lah minyak wangi aku cari ni. Gold perfume. Dia cakap dia jahit sendiri. Mana nak dapat kain berkualiti. Tapi dia kata daripada XS sampai 3XL. Tak apalah, aku tak dululah. Korang yang muat tu ialah datang. Ini baju dengan slipper ada combo. Oh, handsome Oh, handsome Mas. Tunggu, kejap lagi Allah. Tengok kat sini, meriah betul-betul lah meriah. Rugi tak datang. Serbu. Ini kedai ketua kampung lah, Mak Lelong punya kedai. 2.15, 30 ke bawah. Tak datang, rugi. Borong. Siwa dia tahu makan dia. Kopi atik naik. Ni apa bang, bergedil? Masak apa? Apa? Masak daging, salai, masak lemak, cili api. Hawau. Itu kampung tu. Ah. Mau jual air kan? Mau nyanyi dah? Tengok dekat sini. Berapa banyak food truck. Kau datang kat sini, kau support food truck ni semua. Oi, sampai ujung. Coklat. K5C ice cream. Kena try kat sini guys. Bismillah. Selamat Hari Raya ku ucapkan semua. Baju raya sudah cantik, tapi kalau apa kami nak datang ke rumah, harap ada duit raya. Kalau ada silap jangan simpan.